Saya dan keluarga saya pun bersenang-senang. Tamat. Wow, bagusnya kamu, Lina. Baik. Okey, semua tepukkan untuk Lina yang gemuruh. Okey, Lina. Sekarang kamu dah boleh duduk. Baik, cikgu. Terima kasih. Saya akan duduk sekarang, cikgu. Dulu, aku pernah dilihat. Aku pernah dihargai. Tapi semuanya berubah bila satu nama muncul. Okey, murid-murid. Hari ini kita kedatangan kawan baru kita. Silakan masuk. Baik, cikgu. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, nama saya Aisyah. Semoga kita boleh berkawan dengan baik dan korang semua boleh menerima saya. Terima kasih. Bye. Okey Aisyah, kamu boleh duduk kat kerusi meja kat depan tu, okey? Lina, boleh kamu duduk kat belakang tu bagi Aisyah duduk depan. Kesian dia kan murid baru. Tolong ya. Okeylah cikgu, saya duduk kat belakang. Hai Aisyah, nama aku Sarah. Kau boleh panggil aku Sarah. Aku nak berkawan dengan kau. Kau nak tak? Saya okey je, okey. Sejak daripada hari tu, aku rasa tidak dipedulikan. Dan kawan aku, Sarah, makin dekat dengan Aisyah. Macam mana ni? Aduh, dah lah sains aku teruk. Habis ni kena marah. Sapu-sapu sikit rumah ni biar bersih. Surat apa tu? Tengoklah. Apa ni? Surat apa ni? Markah sains 30/100? Tak boleh jadi ni, kena panggil dia ni. Nak kenalah dia ni. Nur Aisyah binti Ahmad datang bawah. Kenapa ni? Alamak, mesti Mama dah jumpa surat tu. Ya, Mama. Aisyah datang sekarang. Aduh. Ya, Mama. Ya. Mama kat mana? Oh, situ. Kenapa ya, Mama? Kenapa markah teruk ni? Mesti Aisyah kawan dengan pendiam tu kan? Yelah, Mama. Aisyah tak kawan dengan dia dah. Okey, anak-anak. Sekarang yang akan jadi wakil kumpulan ialah jatuh kepada Aisyah. Sama Aisyah. Aisyah, cikgu kata nak bagi saya jadi kumpulan selama-lamanya. Aisyah, cikgu cuma nak bagi peluang kat murid-murid lain je. Sebab asyik kamu je jadi. Yelah, Cikgu Alia. Okey anak-anak, tempat pertama yang menang karangan baik ialah jatuh kepada Aisyah. Dan yang kedua, Lina. Dan ketiga ialah Sarah. Yang keempat ialah Akilah. Dan yang terakhir ialah Aina. Tepuk tangan murid-murid untuk Aisyah sebab menang nombor 1. Cikgu, kenapa cikgu macam waktu panggil nama saya tu slow je? Cikgu dah tak suka dengan saya dah ke? Ush, berani betul dia cakap macam tu dekat Cikgu Alia kan? Ya, Dok. Siapa hati dia? Minta semua murid boleh rehat. Semua dah tak pedulikan aku. Asyik dengan Aisyah je. Cikgu Alia bukannya baca pun surat tu. Ibu. Kenapa anak ibu ni? Kenapa? Cuba cerita. Okey dah anak ibu. Jangan nangis. Pergi mandi, lepas tu kita makan ya sayang. Jangan sedih-sedih lagi. Ibu ada sentiasa dekat kamu ya nak. Jangan nangis, okey? Terima kasih ibu-ibu yang faham ini. Skip, esok tengah rehat. Semua murid tengah rehat. Aku rasa nak cari angin lah kat luar. Jomlah. Kita cari angin sikit kat luar ni. Segar. Murid tengah rehat. Ini je masa peluang untuk ambil angin kat luar ni. Sampai pun kat sini. Wah, segarnya angin. Wush, segar betul. Surat apa tu? Cuba tengoklah.
Ha? Alamak, aku dah salah dengan Lina sebelum ni. Aku kena minta maaf dengan dia. Sedih juga karangan dia ni. Lina, sila ke depan. Cikgu ada nak cakap sesuatu dengan kamu ni. Ke depan, ya. Baiklah, cikgu. Saya akan ke depan, Cikgu Alia. Ya, cikgu ada keperluan apa nak cakap dengan saya? Sebenarnya, cikgu nak minta maaf dengan kamu, Lina. Cikgu banyak buat salah dengan kamu, tak pedulikan kamu. Minta maaf ya, maafkan Cikgu Alia ya, Alina. Cikgu betul-betul salah. Maaf ya. Oh, tak apalah cikgu. Saya dah lama maafkan cikgu dengan kawan-kawan. Terima kasih cikgu sebab minta maaf dengan saya. Lawaklah kau ni, Sarah. Ada lagi. Dia jatuh longkang. Lina, saya nak minta maaf. Saya tak ada niat pun nak rampas tempat awak sebenarnya. Saya betul-betul minta maaf sekarang. Maafkan saya ya, Lina. Please, maafkan saya. Mestilah aku maafkan kau. Kau kan sahabat aku juga. Mulai sekarang, kita bertiga adalah sahabat. Apa lagi? Jomlah kita makan Starbucks. Aku belanja korang. Jom. Mulai itu pun mereka bertiga adalah sahabat yang tak akan terpisah. Tamat. Terima kasih dah menonton video ini.